Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala: Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya, sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan juga balasan yang baik di hari akhirat, serta ia mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Yang dihormati saudara pengerusi majlis, Yang Berhormat Ahli Parlimen Pasir Mas, Yang Berhormat Datuk Ahli Parlimen Pengkala Cepa, Yang Berhormat Adun Pengkala Pasir, yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Guru Haji Awang, yang saya hormati Datuk Haji Hanifah dan semua staf pimpinan PAS di semua peringkat, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Pertamanya, Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam majlis ceramah isu-isu semasa dan juga kita dapat mendengar tentang perang undang-undang kesalahan syariah 2026 yang telah pun diluluskan dalam Dewan Undangan Negeri pada 12 hari bulan Ogos yang lalu. Dan tadi saudara-saudara telah pun mendengar ucapan daripada penceramah-penceramah Ahli Parlimen Pasir Mas, Ketua Pemuda PAS Negeri Kelantan, Ahli Parlimen Pengkala Cepa dan juga Adun Pengkala Pasir yang menceritakan tentang RCI tabung haji. Kita Dewan Negeri Kelantan pada 12 hari bulan Ogos yang lalu, kita telah meluluskan rang undang-undang kesalahan syariah 2026, di mana undang-undang ini kita bawa ke Dewan Negeri ekoran daripada Kanun Jenayah Syariah 1 2019. Ada orang cabar di mahkamah sebagaimana kita sedia maklum pada 2024, dan mahkamah membatalkan 16 seksyen. Padahal dalam negara kita, dalam perkara 13-1 disebut secara jelas, Islam adalah agama bagi persekutuan. Persekutuan Tanah Melayu lah, Malaysia ni. Agama bagi negara kita ni, agama Islam. Dan sepatutnya orang Islam kena tafsir Islam sebagaimana yang diajar oleh Nabi. Kita tak boleh tafsir Islam sebagaimana yang diajar oleh Barat.
Nabi ajar kepada kita Islam ni dinun syamilun, kamilun mutakamilun, yatanawalu mazahiral hayati jami'a. Islam ni agama yang sempurna, yang lengkap, yang merangkumi setiap aspek kehidupan manusia. Dalam Islam dia ajar berlaku bab akidah, bab ibadat, bab muamalat, bab jenayah, bab siasah, bab iktisad ekonomi. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kamu kena masuk dalam Islam seluruhnya, kena terima belaka. Jangan sekali-kali kamu ikut jejak langkah syaitan. Jadi terima sebahagian, tolak sebahagian tu turut jejak langkah syaitan Allah Ta'ala sebut. Jadi tak boleh kita terima Islam turut cara syaitan, tak boleh. Innahu lakum aduwwum mubin. Kerana syaitan ni musuh yang paling nyata kepada kamu. Musuh yang terang dan jelas. Tapi malam bagi kita orang Islam, walaupun Islam agama bagi persekutuan, mahkamah boleh membatalkan undang-undang ta'zir yang diluluskan oleh Dewan Negeri. Sedangkan dalam perlembagaan kita sebut, agama ni bawah kuasa negeri, kuasa raja. Jadi Dewan Negeri berhak mengubah undang-undang ni. Yang jadi macam ni kerana orang Islam tak faham Islam. Hak bawa ke mahkamah ni pun orang Islam juga. Orang Islam dia tak faham Islam. Sayyidina Umar sebut, innama tanqadu ural islami urwatan idza nasha'a fil Islam man lam ya'rifil jahiliyah. Sesungguhnya ikatan Islam itu akan terbuka satu demi satu. Hukum Islam ni terbuka sosok. Bila kata Sayyidina Umar, idza nasha'a fil Islam man lam ya'rifil jahiliyah. Bila lahir dalam Islam orang yang tak kenal jahiliyah. Orang Islam dia tak kenal jahiliyah. Kerja-kerja jahiliyah tu dia ingat kerja Islam juga. Itu jadi masalah. Jadi dia berasa kerja dia nak selarah undang-undang syariah dengan undang-undang sivil tu, kerja Islam dia anggap begitu. Patut kena selarah undang-undang sivil dengan Islam. Baru mikir cara betul. Hak mahkamah tidak Islam ni kena selarah dengan Islam. Kerana Nabi sebut al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi, tak ada orang lebih tinggi pada Islam. Dia ada, dia nak selarah hak Islam dengan hak sivil. Pasal ada dah di mahkamah sivil, tak boleh ada di mahkamah syariah. Padahal kalau ada undang-undang sama pun, mahkamah sivil dengan syariah tak sama. Ini kita orang Islam kena faham. Hakim tak sama dah. Mahkamah syariah tu hakim dia kena Islam belaka. Mahkamah sivil tu hakim dia tidak Islam pun tak apa. Mahkamah syariah dalam mazhab Syafi'i, orang boleh jadi hakim ni boleh jadi qadi. Tapi dulu sebut qadi. Orang lelaki, orang puan tak boleh. Mahkamah sivil ni orang puan pun boleh jadi hakim. Jadi dia kata serupa ke mananya, bagian tak serupa. Jadi kalau tino jatuh pun tukar jauh lagi lah dengan cerdik yang tuan-tuan. Tak serupa. Undang-undang yang dibina di atas asas Islam
dengan undang-undang yang tidak dibina di atas asas Islam, tak sama. Nikah dengan bujang sama ke? Walaupun sama-sama boleh anak. Tak? Pura ni kena royak sampai tahap tu. Kalau tak reti lagi, bengong benar. Agerai kot kita. Tak serupa. Jadi tak sebagai alasan lah. Lah ni duk cari. Dah lah ruang yang ada dalam mahkamah syariah ni, sikit je tinggal. Sikit je. 35 ni. Kita aja dengar. Mahkamah syariah ni hanya boleh jatuh hukuman 3 tahun penjara atau RM5,000 denda atau 6 kali sebatan. Tak boleh lebih pada ni. Mahkamah sivil jatuh hukuman bunuh, boleh. Penjara seumur hidup, boleh. Denda ratus-ratus ribu, boleh. Jenayah dalam Islam ni ada 3. Ada hudud, ada qisas, ada ta'zir. Jadi semua ada dalam Islam ni. Dan memang Nabi sebut, ikatan Islam ini akan terbuka sa demi sa. Satu demi satu. فَكُلَّمَنْ تَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسِ بِالَّتِي تَلِيهَا فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةِ. Ikatan yang mula-mula terbuka ialah hukum, yakni al-hukmu bima anzalallah. Hukum Allah, berhukum dengan hukum Allah. Hak ni mula-mula terombak, Nabi sebut. Keperduan, kewajipan dalam Islam ni banyak. Tapi hak mula-mula terombak, al-hukmu. Ay al-hukmu bima anzalallah. Orang tolak hukum Allah. Ni mula-mula terombak, Nabi sebut. Ini hadis sahih. Memang terombak. Walaupun tanah Melayu dulu, sebelum tahun 1511, sebelum kejatuhan Melaka ke tangan Portugis, kemudian Belanda, lepas tu Inggeris mari jajah itu. Kita dah ada undang-undang Islam dah, undang-undang bertulis, hukum Melaka atau disebut undang-undang Qanun Melaka, meliputi hudud, qisas dan ta'zir. Kalau kita baca, dan memang undang-undang bertulis. Hukum kisah disebut, kalau orang tapa orang, kena balas tapa balik. Disebut dalam undang-undang tu. Undang-undang tapa menapa, tu bahasa ramai dulu. Tapa menapa, siapa tapa orang, tapa balik. Jadi dah lah kita hak tinggal sikit, gibata pula. Jadi kita, Dewan Negeri Kelantan, kita lulu. Kita lulu, kita letak nama rang undang-undang kesalahan syariah 2026. Ada 62 pasal. Dan mau batang belah kita bui 62. Kita tak undur. Kita tak undur. Biarlah demo cari orang agama yang sanggup jadi alat. Boleh kecek semua parti politik masuk serga belaka. Semua NGO masuk serga belaka. Kerana Nabi sebut, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat aku masuk serga belaka. Baca habislah hadis tu tak suk lagi. Illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Tu hadis riwayat Bukhari. Nabi sebut semua umat aku masuk syurga belaka kecuali orang yang taksir. Orang taksir tak boleh masuk syurga. Sahabat terkejut.
Sahabat tanya, siapa dia tak saya masuk syurga? Lalu Nabi jawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa dia taat aku, dia boleh masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Orang yang deraka aku dia lah tak saya masuk syurga. Jadi orang yang tolak hukum Islam pun boleh masuk syurga belaka. Nak ayat siapa? TP juga. Pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Dia terjemah, ini umat kamu umat yang satu. Ya kau tafsir ayat tu lagu tu ya kau. Cuba kau kita tafsir. Apa makna ummah? Ummah ni ada 4 makna dalam Quran. Bukan so. Ummah makna kumpulan. Ummah makna al-jamaah. Puak. Ataupun ummah makna ummah. Ni tak apa mudah faham. Ummah makna ummah. Ni mudah faham. Mana contoh? Walamma warada ma'a madyan wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir fasaqa lahumā. Bila Nabi Musa sapa ke negeri Madian, waktu Firaun nak bunuh Nabi Musa lari. Ni zaman muda. Sapa ke Madian, sampai di tempat orang-orang Madian sedang memberi minum kepada binatang ternakan mereka. Wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Nabi Musa mendapati ada satu ummah yang sedang minum air kepada kambing mereka. Ummah di sini mana kumpulan? Ni tak apalah. Itu boleh terjemah ummah. Tapi ada ummah yang bukan makna ummah. Ummah seorang, tapi disebut ummah. Ar-rajulu al-jami'u lil khairi. Seorang tapi segala kebaikan, kehebatan ada dia. Walaupun dia seorang disebut ummah juga dalam Quran. Contohnya, inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah. Allah Ta'ala sebut Nabi Ibrahim itu satu ummah. Dia seorang tapi ummah. Kenapa? Kerana Nabi Ibrahim ni semua kebaikan ada ke dia. Dia hebat Nabi Ibrahim. Walaupun dia ni seorang, dia boleh lawan Namrud. Namrud ni raja yang meratah dunia. Bukan saja memerintah Iraq, meratah dunia Namrud. Disebut ummah juga dalam Quran. Dan ada dalam Quran ummah. Ummah makna al-hin. Az-zaman makna masa. Masa. Tak boleh terjemah ummah. Ummah tapi makna masa. Waddakara ba'da ummah. Ni cerita orang yang masuk penjara sekali dengan Nabi Yusuf. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Allah Ta'ala cerita bila Nabi Yusuf masuk penjara, ada 2 orang pemuda masuk jail sekali dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tak ada kesalahan apa, nya fitnah. Zulaikha nak dia tak si. Mereka cerita tak apalah, masuk jail. Jadi 2 orang masuk jail sekali dengan Nabi Yusuf, dia mimpi. Nabi Yusuf ni, dia ada ilmu tafsir mimpi. Dia mimpi, seorang ni mimpi, dia tuang arak kepada raja. Seorang lagi dia mimpi, dia junjung roti. Burung mari patu, roti atas kepala, hak dia junjung. Rekahnya dia tanya Nabi Yusuf, apa makna mimpi dia? Nabi Yusuf kata, hak mimpi junjung roti ni, burung mari patu, kamu akan dijatuhkan hukuman bunuh. Dan mayat kamu akan dibiarkan, disalib, burung mari patuk, mari makan. Zaman dulu berat hukum. Dia bunuh, dia salib, tinggal begitu. Jadi makanan burung. Burung lah, mari patuk. Demu yang mimpi. Dua.
tuai arak dalam istana raja, kamu akan dibebaskan. Dan kamu akan diambil bekerja dalam istana raja. Jadi Nabi Yusuf kata, bila mu diambil bekerja dalam istana raja, tolonglah royak ke raja aku ni masuk jail, tak ada kesalahan apa nyuak-nyanyi orang ni. Hak Nabi Yusuf royak betul-betul, orang ni kena bunuh, hak dia bebas. Hak bebas ni diambil kerja istana raja, bila dia duduk pasdak, terlupa hak Nabi Yusuf sel. Orang dia duduk pasdak, dia terlupa. Kadang-kadang dia terlupa. Kogu dia terlupa. Dia terlupa. Jadi Nabi Yusuf ada duduk dalam penjara selama mana kis kawan ni terlupa royak ni. Raja. 7 tahun duduk alergi. Lama 7 tahun. 7 tahun. Bila kawan ni teringat kepada Nabi Yusuf, bila raja mimpi, tak ada orang boleh tafsir mimpi raja. Baru dia teringat, Yusuf boleh. Raja mimpi pelik. Mimpi pelik mana? Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab. Raja mimpi 7 ekor lembu kuruh makan 7 ekor lembu gemuk. Lembu gemuk nak makan lembu kuruh tak boleh dah. Ni lembu kuruh makan lembu gemuk. Tu dah kasih cerita bila tanya orang tak boleh tafsir belakang, kawan ni duk tuai arak ke raja, dia dengar gitu. Dia kata tuaiku, adalah orang hak boleh tafsir, pandai tafsir mimpi ni. Wa qala allazi naja minhuma waddakara ba'da ummah. Tu nak kalimah ummah. Ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Berkatalah orang yang selamat salah seorang daripada dua hak mimpi tadi. Dia teringat ke Nabi Yusuf ba'da ummah ay ba'da hinin minaz zaman. Selepas beberapa ketika masa mana ummah. Selepas beberapa masa. Beberapa lama masa. Az-zaman ataupun al-hin. Dia kata tolong atas amba jumpa Yusuf ni dia pandai. Jadi nak ayat ummah di sini mana masa? Tidak kata dia teringat selepas ummah. Nak faham mana kata jemuh lah tu? Waddakara ba'da ummah. Dan dia teringat selepas ummah. Gapo dia? Ummah ni mana al-hin, az-zaman. Kemudian ummah juga dalam Quran makna al-millah wad-din. Mana agama? Hak ni inda hazi ummatukum ummatan wahidah. Agama kamu adalah agama yang satu. Bukan umat yang satu. Inilah boleh tengok dalam kitab tafsir pandangan Sayyidina Ali, pandangan Abdullah ibn Abbas, pandangan Mujahid. Bukan Mujahid Allah ni dah. Mujahid ni takut dah bertukar. Mujahid ni mufassirin, ulama tafsir daripada kalangan tabi'in. Dia ni anak murid Abdullah ibn Abbas. Dan dia ngaji tafsir dengan Abdullah ibn Abbas ni 3 kali khatam. Bukan sebanyak orang ni ahli tafsir. Sebab itu Imam Nawawi sebut, kalau mu dengar perkataan Mujahid dalam bab tafsir, mada dengan tu tak payah ambil pandangan lain dah. Itu kata Imam Nawawi. Mujahid bukan sebanyak orang. Dia mengaji tafsir 3 kali lipat, 3 kali khatam dengan Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ni sepupu Nabi. Nabi doa waktu kecil lagi. Dia ni orang yang paling alim tafsir Al-Quran. Orang paling alim. Jadi Mujahid kata, inna hadhi ummatukum ummatan wahidah ni mana? Dinukum dinun wahid. Agama kamu adalah agama yang satu. Agama semua Nabi-Nabi ni agama yang satu. Agama tauhid, agama Islam. Yang disebut inna dina indallahil Islam. Itu. Jadi berujah pun kena tengok juga. Berujah sama sendiri tak apalah. Ajak amrah sekali. Kira juga kita. Kadang-kadang turun juga angin muda. Tak boleh lagu tu. Jangan jadi alak pada orang. Tak. Pada kat tu lah. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.
Takbir. Alhamdulillah, begitulah.